Solat sunat Isra' ni sebenarnya ada khilaf. Kalau tanya saya, tumpu pada duha. Tumpu pada duha. Solat sunat Isra' ni, kalau orang yang mengaji hadis, dia mengambil hadis itu adalah awal duha, bukan Isra'. Awal duha. Masuk saja pukul 7.30 tadi, maka solat duha. Solat duha itu dikaitkan dengan solat sunat Isra'. Kenapa? Sebab baru habis Isra'. Syuruk dia tu kan? Syuruk dia tu. Itu, kalau saya beramal dengan demikian. Itu lebih sahih. Berbanding dengan khilaf-khilaf ni, kita biar alim ulama' aja bincang yang tu. Kita orang awam ambil yang sahih. Itu. Hadis tentang solat sunat Isra', barang siapa yang buat 4 rakaat solat sunat Isra', bahawa dia akan masuk syurga Allah Ta'ala, itu kalau kita baca hadis itu, maka kita akan dapati ia adalah di awal waktu duha. Masuk duha, buat 4 rakaat, maka Allah jamin dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Betul? Ya. Cuma ada tak Ustaz, ada orang lain ambil hadis bahawa solat Isra' pun buat, solat duha pun buat. Saya kata okey, kita mengaji ni terbuka, tetapi memperbanyakkan duha lebih banyak dan lebih baik daripada buat Isra'. Gitu.